sebaris dengan paras air. Kamu tak boleh tengok daripada sini, salah. Kamu kena tengok daripada sebaris ini ya. Jadi sebaris ini berapa bacaannya? Cuba kamu bangun dan duduk macam saya. Okey, berapa bacaannya? Okey, 30 mililiter. Okey, jadi isi padu air di sini adalah 30 mililiter. Okey, sekarang ni saya nak gunakan apa ni? Guli. Okey, guli. Ini guli ya. Jadi saya nak masukkan ke dalam silinder penyekat. Saya nak guna guli yang bersaiz kecil. Okey, saya masukkan satu. Okey, apa berlaku kepada silinder penyukat? Air dalam silinder penyukat ni apa yang berlaku? Naik. Paras air meningkat. Okey, bertambah. Bagus. Sekarang kakak macam ni. Belum. Berapa paras air sekarang? 30 tadi. Sekarang? Berapa? Okey, 33 mililiter. Ini kalau saya gunakan 1 biji guli. Bagaimana kalau saya tambah lagi 1 biji guli? Apa berlaku kepada paras air? Meningkat. Okey, dia makin meningkat. Okey, saya ulang lagi aktiviti saya, tambah lagi 1 biji guli. Jadi Lagi meningkat. okey, paras air makin meningkat. Jadi apa kesimpulan daripada uji kaji ini? Apa yang boleh kita katakan tentang eksperimen ini? Masuk guli tu. Okey, Danis, cuba kamu beri kesimpulan. Cuba kamu jawab. Semakin bertambah bilangan guli, apa berlaku kepada paras air? Semakin meningkat. Okey, paras air semakin meningkat. Jadi, secara kesimpulannya kita boleh katakan semakin banyak bilangan guli dimasukkan ke dalam air ini, dalam silinder penyukat, semakin meningkat paras air. Okey. Okey, ini untuk aktiviti pada hari ini. Sekarang cikgu nak masukkan kemahiran proses sains di sini. Okey. Sekarang cikgu nak tanya kamu. Okey. Apakah aktiviti yang saya ulang banyak kali di sini? Mengisi padu air. Isi padu air saya isi berapa kali? Sekali. Ada itu saya ulang? Tak kan? Saya ulang apa aktiviti kat sini? Ya. Okey, meletakkan guli ke dalam silinder penyukat. Maksudnya mula-mula tadi saya masukkan 1. Kemudian saya masukkan 2 biji guli. Kemudian saya masukkan 3 biji guli. Kemudian saya minta apa kamu buat? Melihat. Okey, bagus. Kamu melihat menggunakan dari apa? Melihat dari mata. Okey, kenapa kamu nak lihat? Kamu nak lihat apa? Lihat nombor. Lihat nombor pada silinder penyukat. Okey, kamu nak lihat paras air itu sama ada dia meningkat ataupun tidak. Okey, kesimpulan yang kamu dapat ialah apabila kamu masukkan 1 biji guli, paras airnya meningkat sedikit. Kamu tambah lagi 1 biji guli menjadikan 2 biji guli, paras air dia makin meningkat. Dan apabila kamu masukkan 3 biji guli, paras airnya menjadi lebih meningkat, lebih tinggi. Faham tak? Jadi semakin banyak bilangan guli kamu masukkan ke dalam silinder penyukat, semakin meningkat paras air dalam silinder penyukat. Okey. Ya, apabila suatu uji kaji atau suatu eksperimen dibuat, kamu nak kena pasti boleh ubah dalam eksperimen. Okey. Saya nak kamu ingat balik apa yang saya guna tadi. Alat sains yang saya guna tadi apa? Isi padu cecair. Alatan sains. Ya. Silinder. Apa bilangan silinder penyukat yang saya guna? 1 silinder penyukat. Saya tak guna bika air kat sini. Saya guna apa? Biji guli. Okey, saya guna berapa biji guli? 3. Okey, 3 biji guli. Okey, itu adalah alat-alat yang digunakan
biji kaji. Saya tak guna bika air sebab saya ambil air tu dekat biji air tadi. Faham? Okey, saya dah masukkan ke dalam silinder penyukat. Okey. Kemudian, tengok apa langkah-langkah yang saya buat tadi. Tuang air Tuang air ke dalam silinder penyukat. Kemudian saya ambil bacaan isi padu air. Saya minta kamu baca tadi kan? Okey, berapa isi padu air tadi? masukkan 30 mililiter. Okey, kemudian saya masukkan sebiji guli ke dalam silinder penyukat. Kemudian kita lihat paras air dalam silinder penyukat tadi kan? Okey. Apakah berlaku kepada paras air tadi? Meningkat. Okey, meningkat. Bagus. Kemudian cikgu masukkan lagi sebiji guli ke dalam silinder penyukat. Apa berlaku kepada air tadi? Meningkat. Okey, meningkat juga. Jadi kita buat pemerhatian pada paras air. Kemudian kita ulang lagi langkah untuk guli ketiga. Okey, saya kata kepada kamu, kali ini kita nak mendefinisikan secara operasi sesuatu uji kaji dalam eksperimen ini. Okey. Semua pandang pada papan layar ni. Okey, apa yang dimaksudkan mendefinisi secara operasi? Ia adalah rangkaian pemboleh ubah yang digunakan dalam suatu eksperimen. Tadi kita gunakan guli, kita gunakan silinder penyukat dan air. Okey, jadi kita akan kelaskan ketiga-tiga pemboleh ubah ini kepada pemboleh ubah yang dimalakan, pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas. Apa yang kamu faham tentang pemboleh ubah dimalakan? Cuba kamu tengok di sini ya. Masa aktiviti yang cikgu buat tadi, masukkan guli ke dalam silinder penyukat. Cikgu gunakan guli yang sama saiz atau tidak? Sama. Cikgu gunakan guli yang sama saiz. Sama jenis tak? Sama. Adakah sama bentuk? Sama. Ketiga-tiga adalah sama. Jadi, bila cikgu guna guli yang sama saiz, sama jenis dan sama bentuk, guli itu dikatakan pemboleh ubah dimalakan. Pemboleh ubah dimalakan sebab dia sama. Ada tak dia berubah apa-apa? Tak ada. Okey, kita namakan dia sebagai pemboleh ubah dimalakan. Okey, seterusnya. Aktiviti yang saya buat seterusnya adalah masukkan guli satu demi satu ataupun diulangi. Aktiviti yang cikgu ulang apa? Ulang guli. Memasukkan guli ke dalam silinder penyukat. Okey. Bila cikgu masukkan guli ke dalam silinder penyukat, cikgu tak masukkan. Adakah cikgu masukkan serentak? Saya masukkan satu demi satu. Mula-mula saya masukkan satu guli. Kemudian apa yang kamu buat? Menengok paras Okey, melihat paras air. Kamu buat pemerhatian kepada paras air. Ya, cikgu masukkan lagi satu biji guli. Apa yang kamu buat? Buat apa? Tengok je. Kamu tengok apa? Tengok kepada paras air. Kemudian bila masukkan lagi satu biji guli, menjadikan 3 biji. Kamu tengok paras air lagi mana? Aktiviti apa yang cikgu ulang tadi? Aktiviti apa yang cikgu ulang tadi? bilangan. Memasukkan guli ke dalam silinder penyukat. Jadi, bila aktiviti yang diulang ataupun yang diubah-ubah, mula-mula kamu masukkan satu biji. Kemudian, kamu masukkan satu biji guli lagi menjadikan 2 biji guli. Kemudian, kamu masukkan lagi satu biji guli menjadikan 3 biji guli. Okey, itu dinamakan pemboleh ubah dimanipulasi. Betul ke tak betul, Nani? Betul. Betul? Okey. Seterusnya, aktiviti yang kamu katakan tadi, bila masukkan guli, apa kamu buat? Paras air dalam silinder. Okey, paras air dalam silinder penyukat diperhatikan. Bila kamu perhatikan, itu adalah pemerhatian. Okey, kamu menggunakan jari lihat untuk membuat pemerhatian. Jadi, kamu lihat paras air makin meningkat. Jadi, kamu boleh ukur tak? Ukur paras air tu boleh atau tak boleh? Boleh. Boleh, kita boleh ukur paras air. Jadi,
meja ni ya. Mula-mula kamu tengok saya ukur dulu guna jengkal. Okey, ini berapa jengkal? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, berlima setengah jengkal. Okey, itu jengkal saya. Sekarang saya nak panggil Farhan. Mari sini Farhan. Cuba tengok Farhan ukur jengkal Farhan pula. 1, Okey. 2, 4, 5, Okey, 6. tengah. 6 setengah. Okey, Farhan, jari Farhan 6 jengkal, 6 jengkal setengah. Okey, saya 5 jengkal setengah. Okey, duduk Farhan. Seterusnya apa yang belakang dekat sini? Okey, sini. Okey, saya nak kamu ukur pula panjang meja ni guna jengkal kamu. Macam mana guna jengkal? Sini. Dari sini. Mula daripada sini ke sini. Cuba kamu ukur. Okey, 6. Okey, kamu dapat 6. Jadi ada tak perbezaan bacaan di sini? Ada. Okey, cikgu dapat berapa tadi? Okey, katakan cikgu dapat 5. Farhan dapat 6 setengah. Kawan kamu dapat 6. Okey. Sekarang ni cikgu nak minta kamu kena pasti apa kamu boleh ubah dalam aktiviti tadi. Mula-mula apa yang saya tetapkan? Jengkal. Okey, jenis nak mengukur, cara nak mengukur kita tetapkan menggunakan jengkal. Bagus. Selain daripada itu, apa yang sama? Pembaris. Adakah di mana pembaris? Benda yang sama apa di sini? Semua orang mengukur benda yang sama. Apa yang diukur? Panjang meja. Panjang meja adalah sama. Ada si ubah ke? Ada si ubah? Kan? Kekal. Panjang meja kekal sama. Cuma yang berbeza apa? Jari. Okey. Apa yang kamu perhatikan tadi adalah panjang meja menggunakan jengkal. Okey, jengkalnya berbeza. Bilangan jengkalnya berbeza. Bilangan jengkal tu kamu dapat selepas kamu buat apa? Kamu ukur. Jadi bilangan jengkal adalah kamu boleh ubah apa? Yang bergerak balas ke atau dimanipulasi? Kenapa kamu kata dia dimanipulasi? Bergerak balas. Kamu kata bergerak balas. Kenapa kamu kata dia bergerak balas? Sebab kamu buat dulu baru kamu dapat bilangan jengkal kan? Jadi boleh ubah bergerak balas ni adalah hasil daripada apa yang kamu lakukan. Contoh tadi saya masukkan dulu guli, baru saya tengok paras air. Adakah saya tengok paras air dulu kemudian baru saya masukkan guli? Tak ada. Itu kan sebelum tu ialah saya tengok berapa isi padu air awal. Okey. Jadi yang berbeza tadi adalah apa? Murid. Mula saya guna Farhan. Lepas tu saya guna saya dan ni kawan kamu ni yang seorang lagi. Acik, kan? Jadi yang berbeza adalah murid. Yang sama apa? Meja. Panjang Meja. Yang kamu lihat apa? Yang kamu ukur. Apa dia? Jari. Bilangan jengkal. Jadi kau boleh ubah dimanipulasi apa? Apa kau boleh ubah dimanipulasi di sini tadi? Apakah kau boleh ubah yang dimanipulasi tadi? Apakah yang berbeza? Saya gunakan apa yang berbeza? Murid. Okey, bagus ya. Kau boleh ubah yang dimanipulasi adalah murid. Kemudian apakah kau boleh ubah yang bergerak balas? Bergerak balas. Jengkal jari. Bilangan jengkal. Apa yang saya samakan dalam eksperimen tadi? Meja. Panjang Meja. Meja memang sama tapi panjang Meja. Saya tak suruh kamu ukur dari sana ke sana. Saya suruh kamu ukur pada tempat yang sama. Boleh faham tak? Okey. Saya rasa untuk menguji kefahaman kamu lagi, cuba kamu buka muka surat 55